Selamat datang ke podcast ULES. Saya hos anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk kongsi, suka dan langgan saluran kami supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang akan datang. Pernah tak anda jumpa seseorang yang pada mulanya rasa macam sempurna? Mereka puji anda melangit, bagi perhatian penuh sampai anda rasa inilah dia jodoh sejati. Tapi lama-kelamaan topeng tu mula jatuh dan orang yang sama mula jatuhkan anda, buat anda persoalkan kewarasan diri sendiri. Hari ini kita akan kupas satu topik yang mungkin sangat dekat dengan pengalaman sesetengah daripada anda. Bagaimana nak kenal dan uruskan individu narsistik. Kita ada beberapa sumber yang mendalam, termasuk buku Bye Bye Narsis, Analisis Klinikal dan juga panduan komunikasi. Misi kita untuk faham corak di sebalik tingkah laku ni dan bagi anda strategi untuk lindungi diri. Mari kita mulakan. Apa yang menarik di sini ialah bagaimana sumber-sumber ni bezakan antara sifat narsisistik dengan gangguan personality narsisistik klinikal atau NPD. NPD yang sebenarnya agak jarang tau. Ia cuma menjejaskan dalam 1 hingga 5% populasi. Oh, jadi tak ramai sebenarnya yang ada NPD klinikal. Betul. Tapi ramai lagi orang yang tunjukkan sifat-sifat narsisistik dan kedua-duanya boleh jadi sama-sama memudaratkan. Kenapa macam tu? Sebab puncanya sama. Hypersensitivity dan kesukaran untuk berempati. Itulah terasnya. Sumber-sumber ni juga tekankan yang narsisisme ni kompleks, bukan sekadar perwatakan. Saya ada baca pasal tu. Ada kajian genetik tingkah laku yang tunjukkan ia boleh diwarisi. Ya. Kira-kira separuh variasi dalam narsisisme grandios tu boleh dikaitkan dengan genetik. Separuh lagi datang dari persekitaran, pengalaman hidup yang unik. Ini bukan untuk mewajarkan tingkah laku mereka ya, tapi untuk kita faham yang kita sedang berdepan dengan satu keadaan yang rumit. Itu satu pandangan yang penting. Ia bukan sekadar tentang melabel seseorang sebagai jahat. Jadi, apakah isu sebenar yang perlu kita faham? Di sinilah keadaan menjadi sangat menarik. Semua sumber ini menerangkan satu corak yang sama yang berulang-ulang. Mereka panggil ia kitaran penderaan narsisistik. Betul. Ia satu kitaran yang direka untuk mengelirukan dan mengawal. Dan ia ada 4 peringkat yang sangat jelas. Okey, peringkat pertama. Peringkat 1, idealisasi atau idealization. Fasa love bombing. Ini yang paling mengelirukan kan? Sebab pada mulanya rasa macam kisah dongeng. Tepat. Si narsistik akan banjiri anda dengan kasih sayang, hadiah, perhatian yang melampau. Mereka sering mencerminkan minat anda untuk wujudkan ilusi jodoh sejati. Jadi kalau saya suka seni, tiba-tiba dia pun pakar seni lah. Betul. Matlamatnya adalah untuk dapatkan kepercayaan dan pelaburan emosi anda dengan cepat. Anda rasa macam diletakkan di atas takhta. Tapi tahta tu tak bertahan lama kan? Tak lama. Bila mereka rasa selamat dalam kawalan mereka, topeng tu jatuh. Masuk peringkat kedua, penurunan nilai atau devaluation. Di sinilah pujian digantikan dengan kritikan halus. Ya, sindiran pasif-agresif, penarikan diri emosi, taktik macam gaslighting. Yang buat kita ragu-ragu dengan diri sendiri tu. Betul. Membuat anda persoalkan kewarasan anda. Satu lagi ialah triangulation, memperkenalkan pihak ketiga untuk timbulkan cemburu. Kesannya anda mula rasa keliru dan sentiasa berjalan di atas kulit telur. Betul. Anda sentiasa berhati-hati. Dan lepas tu? Peringkat ketiga, penyingkiran atau discard. Ini berlaku bila si narsistik putuskan anda tak lagi berguna. Atau mungkin terlalu sukar untuk dimanipulasi? Boleh jadi juga. Dan penolakan ni selalunya tiba-tiba dan kejam, tanpa empati. Maksudnya mereka boleh terus hilang macam tu je? Ghosting? Ya, ghosting. Atau mereka terus beralih ke sasaran baru. Seolah-olah anda tak pernah penting pun. Itu mesti sangat menyakitkan. Sangat. Tapi kitaran tak berhenti di situ. Ada peringkat keempat, hoovering. Hoovering? Macam pembersih vacuum hoover tu? Tepat sekali. Ia taktik manipulatif untuk menyedut anda kembali lepas satu tempoh berpisah. Macam mana caranya? Mereka mungkin muncul semula dengan minta maaf yang tak ikhlas,
cipta krisis peribadi untuk eksploitasi empati anda atau buat janji besar untuk berubah. Dan kalau kita termakan umpan? Kitaran itu bermula semula dan selalunya ia jadi lebih teruk. Mendengar tentang kitaran tu sahaja dah meletihkan dan kesannya pada kesihatan mental mangsa. Sumber-sumber ni ada sebut pasal CPTSD kan? Tepat sekali, gangguan stres pasca trauma kompleks. Ini bukan PTSD biasa yang disebabkan oleh satu peristiwa. Tapi disebabkan pendedahan berulang dan berpanjangan kepada penderaan psikologi. Betul. Gejalanya termasuk imbasan kembali emosi, di mana anda tiba-tiba rasa semula perasaan dihina atau ditinggalkan. Disregulasi emosi pun ada disebut macam kemarahan melampau atau kesedihan yang mendalam. Ya, dan konsep diri jadi negatif. Rasa tak berharga, malu, otak anda seolah-olah telah diprogram semula untuk sentiasa mengimbas ancaman. Fenomena ni kadang-kadang dirujuk secara tak rasmi sebagai sindrom penderaan narsisistik kan, untuk sahkan pengalaman unik mangsa. Betul. Jadi persoalan penting sekarang, macam mana nak berinteraksi dengan orang macam ni kalau kita tak boleh elak mereka sepenuhnya? Mungkin rakan sekerja, bekas pasangan yang berkongsi hak penjagaan anak atau ahli keluarga. Ya, dan strateginya bukan tentang cuba mengubah mereka. Perubahan mesti datang dari dalam diri mereka. Peranan anda adalah untuk melindungi diri anda. Okey, jadi apa strateginya? Dua kaedah utama yang menonjol ialah kaedah Grey Rock dan kaedah Biff. Okey, mari kita kupas kaedah Grey Rock dulu. Bunyinya menarik. Jadi, batu kelabu. Idenya adalah untuk menjadikan diri anda membosankan dan tak menarik. Macam batu kelabu. Sebab mereka perlukan drama dan tindak balas emosi. Tepat. Mereka berkembang maju dengan itu. Dengan tak bagi apa yang mereka mahu, mereka mungkin akan hilang minat. Macam mana nak laksanakannya? Kurangkan interaksi. Pastikan ia singkat, cakap dengan nada mendatar, beri jawapan pendek, tak peribadi. Hari saya okey, macam tu je. Elakkan hubungan mata yang intens, jangan dedah maklumat peribadi, dan paling penting, jangan bertengkar. Betul, tapi ada amarannya. Kaedah ni boleh jadi meletihkan secara emosi sebab anda sentiasa tahan perasaan. Dan ia mungkin tak berkesan untuk semua orang. Ya, sesetengah narsisistik mungkin jadi lebih agresif untuk dapatkan tindak balas. Ia satu alat, bukan penyelesaian jangka panjang. Kiranya macam pertahanan diri secara senyap. Okey, bagaimana pula dengan kaedah Biff? Kaedah Biff ni dicipta oleh pakar resolusi konflik Bill Eddy. Ia untuk komunikasi bertulis macam email atau teks. Sangat berkesan. BIFF. Apa maksud singkatan tu? Ia singkatan untuk brief, ringkas, informatif, bermaklumat, friendly, mesra dan firm, tegas. Okey. Brief. Ringkas maksudnya jangan balas panjang-panjang lah kan? Tepat. Tak lebih 1 perenggan atau 5 ayat. Walaupun mereka tulis esei salahkan anda, jangan balas panjang lebar. Masuk akal. Kedua, informatif. Bermaklumat, berpegang pada fakta. Tiada emosi, tiada pendapat, tiada pembelaan diri. Jadi hanya maklumat lurus. Betul. Ketiga, friendly, mesra. Kekalkan nada yang neutral dan profesional, gunakan sapaan mesra. Ini buat anda nampak waras dan terkawal. Okey, dan yang terakhir, firm. Tegas. Tegas di sini bermaksud anda tamatkan perbualan dengan jelas. Jangan tanya soalan yang buka ruang untuk perdebatan. Anda beri maklumat dan itu sahaja. Kiranya lama-kelamaan mereka akan belajar yang mereka tak boleh pancing kita untuk bergaduh. Tepat sekali. Anda ambil keupayaan mereka untuk memprovokasi anda. Ini alat yang sangat berkuasa. Jadi apa maksud semua ini untuk pendengar kita? Terutamanya bagi seseorang yang sedang dalam proses penyembuhan. Implikasinya adalah tentang mendapatkan semula kuasa dan diri anda. Buku Bye-Bye Narsis gambarkan penyembuhan ni macam satu perjalanan keluar dari paya. Paya? Ya. Pada mulanya, anda mungkin rasa bersendirian. Terutama kalau si narsisistik dan manipulasi kawan dan keluarga untuk sebelahi mereka. Faham? Jadi proses penyembuhan tu ada beberapa peringkat kan? Betul. Yang pertama, kesedaran. Faham apa yang dah berlaku dan terima. Ia bukan salah anda. Anda tidak gila. Itu langkah pertama yang paling penting. Selepas itu, menetapkan sempadan. Belajar untuk cakap tidak dan lindungi tenaga anda.
Ini satu tindakan kasih sayang pada diri sendiri. Mesti susah pada mulanya. Pas kesedihan, Menemui semula diri anda. Anda mula berhubung semula dengan nilai, impian dan keinginan anda sendiri yang telah ditenggelamkan oleh ego si narsisistik. akhir sekali, Sokongan. Sangat penting. Mencari sokongan, sama ada terapi, kumpulan sokongan atau kawan yang dipercayai. Sokongan luaran sangat-sangat penting. Anda tak boleh laluinya seorang diri. Saya suka analogi perjalanan keluar dari payah tu. Ia beri harapan. Ya, ia bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mewujudkan dinamik yang memelihara kesejahteraan anda. Selepas kita teliti semua ini, ada satu pemikiran akhir untuk anda renungkan. Kita banyak cakap tentang strategi untuk bertindak balas atau menjauhkan diri. Tapi macam mana kalau matlamat utamanya bukan sekadar untuk melepaskan diri, tapi untuk sampai ke satu tahap di mana tingkah laku mereka tak lagi mampu sentuh ketenangan dalaman anda? Itu satu persoalan yang mendalam. Ia alihkan fokus daripada tindakan mereka kepada kekuatan dalaman anda. Betul. Apabila mereka menjadi, seperti yang disebut dalam buku tu, quantity negligible. Jisim yang boleh diabaikan? Ya, jisim yang boleh diabaikan dalam dunia emosi anda. Disitulah letaknya kebebasan yang sebenar. Terima kasih kerana menyertai kami dalam kupasan mendalam ini. Kami harap perbincangan ini memberi anda beberapa pandangan dan alat yang berguna. Jadilah orang pertama untuk menonton episod kami yang seterusnya. Jangan lupa kongsi, suka dan langgan podcast Ulas. Jumpa lagi.